Sebenarnya pihak admin ataupun pihak pengurusan ni hanya buat kerja bahagian invoice saja. Secara kesimpulannya lah. Betul. Sebabnya kalau diorang bayar duit pun, bukan kita yang ambil duit tu masuk ke bank kita. Tak ada lah. Mungkinlah ada. Tapi persen dia sangat-sangat sikit. Itu pun bila kita dapat duit cash daripada klien kita, kemungkinan besar duit tu masuk ke kita. Kita yang transfer ke akaun kita. Akaun bank. Ini pun boleh juga. Jadi secara ringkasnya adalah kerja kita bahagian invoice saja. Bahagian yang lain-lain tu sudah diautomasikan. Automate kan. Automasi kan. Betul. Contohnya saya teringat ada kelab bola, saya tak ingat kelab mana. Dia cerita sebab kadang-kadang player bayar dekat coach. Jadi coach, aku nak pegang duit ni kan, aku termakan duit ni kan. Jadi apa coach tu buat ialah player tu bayar dekat coach masuk dalam apps, bayarkan untuk players tu, guna duit dia dalam bank. Automatic receipt dijana, dia akan hantarkan email, coach ambil duit tu, diminum lah duit dia kan. Tapi sistem dah update, duit dah masuk. Lebih mudah macam tu lah. Kesilapan ataupun kesalahan besar bila mana kita dapat duit cash tapi kita tak update sistem, tak update data. Jadi cash tu kita dapat, cash tu dapat buta tapi update tak update. Janjinya duit tu adalah duit yang tidak halalan Toyiban. Sebab tak update dalam sistem. Jadi kita akan repeat benda kesalahan ni lah. Yang itu yang kita nak elakkan daripada kita punya pengurusan, supaya pengurusan kita nampak lebih clean, profesional lah macam tu.